Video ni khas untuk anda yang sedang cari rumah besar, yang ingin duduk bersama mak ayah dan anak-anak di bawah satu bumbung, nak jaga mak ayah. Kedua, untuk orang yang ingin upgrade status. Sekarang ni mungkin duduk rumah di taman biasa je, sekarang nak upgrade ke rumah yang lebih selesa, lebih privacy. Apabila kita masuk ke dalam rumah ni dan tutup pintu tu, dia akan rasa seolah-olah dunia luar tu dah tertutup. Dalam ni senyap, sunyi je. Mungkin you akan dengar bunyi aircon. Jadi ruang tetamu ni, sebelah kanan ni ialah ruang tetamu. Jadi anda boleh berbual dengan tetamu, boleh entertain tetamu dengan lebih selesa tanpa dengar bunyi paper lama ataupun sebagainya dekat luar sana. Alright. Dan memang ruang ni luas. Boleh nampak dalam video, ceiling dia sangat tinggi. Dia guna central aircon. Itu sebab tak dengar sangat bunyi bising. Sebelah ruang tetamu ni ialah swimming pool. Swimming pool, air dekat swimming pool tu pun tak dengar pancutan air tu, sebab dia soundproof. Kemudian you akan naik tangga, beberapa anak tangga, dan belok ke kanan menuju ke ruang makan. Di sini anda boleh entertain tetamu anda dengan makanan yang anda boleh sediakanlah, ya. Menjamu tetamu ni mendatangkan pahala yang besar dalam Islam. So bagilah makan walaupun sedikit. Okey. So ruang lain di rumah ni kita akan buat video lain. Terima kasih.